Dengan mata terpejam, lalu mimpi terbuai. Di zaman kegemilangan Melaka, Sultan Mahmud Shah ingin memperisterikan seorang puteri yang tinggal di Gunung Ledang. Namun, hasrat itu tidak semudah yang disangka. Bendahara, beta mahu puteri Gunung Ledang menjadi permaisuri beta. Pergilah naik ke gunung dan sampaikan hasrat ini. Daulat Tuanku, Atik junjung titah. Tuan Puteri Sultan Melaka ingin meminang Tuan Puteri sebagai permaisuri. Jika benar Sultan mahu memperisterikan beta, katakan kepadanya syarat-syarat ini. Jambatan emas daripada Gunung Ledang ke Melaka, jambatan perak dari Melaka ke Gunung Ledang. 7 tempayan air mata anak muda, 7 tempayan air mata pinang muda, hati seekor nyamuk dan hati seekor kuman. Jika dapat tunaikan semua perkara ini, tempat saya di sini lagi untuk syarat terakhir. Tuanku, inilah syarat yang diberi Puteri Gunung Ledang. Segalanya akan beta tunaikan. Jambatan emas, perak, hati nyamuk dan Semua rakyat harus berikan beta semua emas yang dipelihara. Beta melihat semua syarat ditunaikan. Sekarang, beta akan beri syarat yang terakhir. Berikan beta semangkuk darah anak sultan sendiri. Ampun Tuanku, inilah syarat yang diletakkan Puteri Gunung Ledang. Segalanya sudah beta tunaikan. Beta sanggup. Apa syarat yang terakhir? Tuanku, syarat terakhirnya adalah semangkuk darah anak puteri Tuanku sendiri. Tidak, beta sanggup berkorban. Tetapi, bukan anak beta sendiri. Sesungguhnya cinta sejati tidak boleh dibeli dengan harta, kuasa atau darah. Cinta hanya milik yang ikhlas. Maka, gagallah hasrat Sultan Mahmud Shah. Gunung Ledang kekal menjadi legenda, membuktikan bahawa kuasa tidak mampu menundukkan kebijaksanaan dan kasih seorang ayah. Okey, kejap. Kenapa tidur ni? Ha? Kenapa tidur? Cikgu tengah mengajar ni, kenapa tidur? Mengantuk? Baik, beri tempat. Okey, balik semula. Kenapa ada beras import, beras tempatan tadi? Sekian, terima kasih. Bye. Luruilah